Satu insan yang kamu kena lihat di mana kedudukannya dalam hidup kamu adalah mak bapak. Kita mungkin terfikir, oh kalau nak jadi baik, qiyamul lail. Nak jadi baik, puasa sunat banyak-banyak. Nak jadi baik, sedekah hebat-hebat. Nak jadi baik, apa lagi? Tolong orang. Betul ke tak betul tu? Betul. Tetapi ada yang lebih utama. Apa dia? Kamu ada mak ayah tak? Jangan sedekah kamu sampai ke Vietnam, sedekah kamu sampai ke Palestin, sedekah kamu sampai ke Ghana, sedekah kamu sampai Zimbabwe, tapi duit kamu tak sampai untuk menginfak ataupun nafkah kepada mak ayah kamu di kampung. Jangan sampai demikian yang berlaku dalam hidup kamu. Kamu boleh buat macam-macam kebaikan pada orang jauh, tapi mak kamu dah 7 bulan, lampu kat bilik air dia tak nyala. Kok nyala pun macam lampu disco, klik-klik-klik. Tapi anak jutawan. Anak disebut-sebut sebagai orang yang banyak bersedekah. Nolong siapa? Orang jauh. Sebab kita tak memahami fiqhu birril walidain. Keutamaan adalah mak ayah. Sebab tu Nabi tanya, mak kamu ada lagi? Ayah kamu